Dan setelah tiba di Tasik Chini yang indah, Pak Pandir dan Lebay Malang cuba memetik bunga teratai emas milik Sang Naga. Hoi! Apa hal korang berdua mandai-mandai petik teratai kat tasik aku ni? Ampun Pak Naga, kami tak niat nak mencuri. Kami perlukan teratai ini untuk masakan diraja sebagai bahan gulai kayangan. Amboi, lain kali minta izin dulu, mencurilah tu. Aduh, Mak Oi, senaknya perut aku ni. Pak Naga masuk angin ke? Jangan risau, aku ada ubat herba akar kayu mujarab. Tapi, izinkan kami bawa balik teratai ini ya. Kira kita tukar suka sama suka. Nasib baik aku sentiasa bersedia. Untuk merebus ubat Pak Naga dengan pantas, kita gunakan Destiny Italy Auto Ignition Dual Fuel Gas Cooker. Pusing je tombol auto ignition, terus menyala api biru yang kuat. Boleh pakai gas butana atau LPG. Memang perfect untuk merebus ubat. Selepas menghirup ubat herba panas yang dimasak menggunakan dapur Destiny yang canggih itu, perut Pak Naga kembali lega. Woi Pandir, rupanya kau bawa dapur gas. Kenapa semalam tak keluarkan? Kalau tahu boleh masak lagi. Ni makan bomboloni keras masuk angin. Hehehe. Saja je. Aku nak jimat gas. Dapur Destiny ni eksklusif. Kena guna masa kecemasan macam ni je. Yang urusan Duat Sawat di Tasik Chini. Ingat, untuk masakan pantas dan mudah di mana-mana, pastikan anda bawa Destiny. Ke mana pula destinasi mereka seterusnya? Nantikan episod akan datang.